InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menyampaikan sumbangan daripada donatur-donatur di Malaysia untuk kampung yang Fatih sebutkan tersebut. So dengan bismillah kita sampaikan, semoga berkah untuk kampung ni dan juga masyarakat ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya masyarakat Malaysia atas bantuannya pada saya Nailul Muttalib, Kampung Lemadan, Kecamatan Muar Batu, Kabupaten Aceh Utara, Nanggro Aceh Darussalam. Semoga bermanfaat untuk pondok pesantren. Amin. Rumah sakit Zainal Abidin. Betul-betul Bang Pion ni. Hak asasi manusia. Ah. Kita mengadu. Dia saja biarkan. Okey. Nanti lepas ni dia mengadu. Abang Yus dah tutup. Dah. Teganya Abang Yus. Ada sampai hati dah. Aduh. Bismillah. Ya, bismillah. Selamat Okey. Selamat. Okey, tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan aja Fatih cakap, puan-puan belum. Nak pakai ni tak? Tak perlu. Nampak macam silau. Nampak silau. Boleh lah, silau-silau sikit lah. Tak apa, ni ketutup pula. Okey. Bukan. Dia tak- takut gelap. Bos gangster ke ni? Bos gangster. Apa pasal baju kita sama? Kat belakang kita nak jualan kat mana ni? Kita nak jual dekat Bazar Ramadan. Bazar Ramadan Bukit Bintang Dekat Bukit Bintang, sebab kat Bukit Bintang banyak customer sikit. Oh, banyak ke sana. Lepas tarawih semua ke sana. Ke sana semua Semua ke sana. Okey, tuan-tuan puan-puan jangan lupa datang kat Bukit Bintang. Kami nak berniaga kat situ kan. Depan Plaza Loyat Plaza Royal. Lawoyat. Ada itu. Apa? Itu. Ni dah penuh sangat. Okey. Let's go lah. Let's go lah. Tak jom. banyak cakap ni perut pun dah ini kan. Jom. Cacing tak betul. Cacing tak betul walaupun makan banyak semalam. Cacing pun keluar juga, tapi yang tinggal kat dalam ni lagi banyak. Jangan buat gelak dulu, belum buka puasa. Okey, bismillah, let's go dah. Okey, jadi kita dah sampai. Abang Pion, jom. Kita ambil nasi cepat. Okey, kita nak berangkat cepat ni. Assalamualaikum. Makan apa hari tu? Beli makan apa hari tu? Beli kuih. Tak, hari tu masa birthday. Masa birthday makan apa? Beli kuih, besar tak kuihnya? Ini semoga sangatlah kita berangkat terus. Ini Kak Nadia, Bang Pion dan juga bos gangster, Bang Saiful. Okey. Kita sedang naikkan nasi. Nasi. Ini ada review Yus Kuliner. Okey, jujur kita orang tak tahu hari ni Emma. Buka dulu. Betul tak tahu hari ni apa yang Emma Mak Embong order. Tak tahu. Surprise. Kita orang memang tak tahu. Okey, kita tebak dulu. Okey. Kejap dulu. Kita orang tak tahu ni, baru nak buka. Macam mana pelakon ni tak lulus sensor? Kita masak ni dah spill. Okey. Okey, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi apa? Oh, nasi pelangi lagi. Nasi pelangi atau nasi ni nasi hujan panas bersamaan dengan dapat Pisang bos geng. Pisang bos geng. Okey, tapi hari ni ayam masak Oh, merah. ayam masak merah. Kalau hari tu ayam masak kicap. Betul. Lepas Yang video tak ada suara kan? Ini lepas tu dapat bihun sikit. bihun sikit. Ayam goreng misal. Cucul. Lepas tu dapat sayur. Sayur ni sayur kacang panjang. Sayur kacang panjang, betul. Menyesuaikan dekat Dan seperti biasa orang Aceh sinonim dengan kerupuk. betul. Okey ni. Ini dia. Yang tukang masak ni ini. Ah. Ni tukang masak. Nama siapa? Ada nasi pelangi. Ini CEO kuliner. Nasi pelangi. CEO dia lah. CEO kuliner. Oh, ini nasi pelangi. Akak kena letak nama catering akak, nama Michelle Catering. Kan? Lagi best tu. Kan sedap kan Michelle Catering? Michelle Catering. Mantap. Dah dapat nama yang betul. Okey. Jom. Geng, korang tahu Papa Zola lepas review makan sekali. Tengoklah kat belakang. Betul. Betul lagi. Sebab tu suruh Fatih jalan cepat-cepat. Aduh. Oh, ini dah makin menggunung. Bohong petir, mana pula dah 80? Itu menggunung. Bang Pion sehat? 140. 100 lah? 140. Enggak salah lagi kan? 140 Betul. Bang Pion macam mana nasibnya? Kita tengok nanti, geng. Let's go. Macam mana? Jadi keluar macam ni. Oh, nanti kepala macam macam mana? Setengah jam keras je dia. Duduknya. Okey. Setengah jam keras Let's dia kat go. dalam tu. Mampir hari ni kau hidup.
Akak Nadia join sekali. Ya. Aduh, dah penuh lah ni geng. Korang tengok dah. Ni nak buka jatuh ke? Penuh barang kan. Memang penuh. Bag lagi kan, segala macam kan. Aduh. Ini baju-baju semua, kain pelikat, mukena, telekung, apa lagi tu? Baju-baju raya lah banyak sangat. Okey, kita nak berangkat. Dah siap. Okey, dah beres. Thank you. Jangan bagi air dekat dia. Kalau tak air confirm dia tak makan. Okey. Abang Pion. Confirm dia tak makan. Kalau ada air, ada harapan dia makan. Bang Pion, nanti kita ambil oksigen dekat rumah Betul jugalah. rumah sakit Zainal Abidin. Cerita dah tu. Betul-betul Bang Pion ni. Hak asasi manusia. Ah, ah. Dia mengadu. Dia saja biarkan. Okey. Nanti lepas ni dia mengadu. Abang Yus saja tutup. Dah. Teganya Abang Yus. Ada sampai hati dah. Aduh. Bismillah. Ya, bismillah lah. Selamat Okey. Selamat. Tengok kedua-dua boleh nampak. Aduh. Putra mana tumbang lagi? Tumbang lagi hari ni. Tumbang lagi. Confirm lah pasti YouTuber kena ni lah dengan orang, dengan public, netizen. Kenapa? Biarkan Bukan Fatih manusia- tadi. Tak. Abang Yus tadi tutup. Tapi owner. Owner ini. Owner Michelle Catering. Nak cakap apa lagi? Ya. Oh. Michelle Balik bang. Jom dah habis kan? Jawapan dah okey kan? Sini biasa Habis. orang manja kelapa biasa. Habis kata-katanya. Sana pakai Okey, kita berangkat langsung, nanti takut tersilap. Let's go. Jun, Ha. ada lagi ke tu? Masih kan? Masih okey Masih okey kat belakang kan? Berapa minit? Setengah jam? Okey, setengah jam. Ini Puan Faizah mesti tengok. Abang Yus dah tahu Pion tak bisa duduk. Abang Yus beli ini lagi yang buat. Aduh ya Allah, Papa Zola ni ya. Bukan ini saja. Tengok ni ya. Astaghfirullahalazim. Mainan Papa Zola mana? Astaghfirullahalazim. Taklah. Nanti Fatir. tengah 10% puasa Fatir. Sila buka Fatir. Okey, maaf. Fitnah itu lebih berbahaya Fatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom let's go. Jom, setengah jam. Sekarang kan Ulai Madon. Dia jiran dengan kita nak lalu pula. Tak, sekarang kita nak berbuka dekat mana? Dekat Ulai Madon. So Ulai Madon ni lah. Oh, jangan sebut yang lain. Pening. Bukan pening, Bang Pion mungkin tahu kan jarak jalannya. Okey, minta maaf ni. Macam mana? Kalau ada tapi ada di Malaysia? Minta maaf ya, macam tu Habis minta maaf ya. Macam tu kan? Dah kenapa minta maaf? Minta maaf. Minta maaf Pak. Ya kan? Macam tu kan? Tapi dah kenapa minta maaf? Ya dah kacau mereka. Mereka kan lagi buat geng dekat dengan jalan. Kan? Mesti minta maaf kita kan? Lalu jalan orang. Sebab dah kacau ketua geng. Dah kacau ketua geng. Dia kan lagi pesta depan jalan kan? Okey. Okey, arah arah ke Medan. Bukanlah. Jadi Kurang pasungan. apa tu? Pasungan. Kurang Kerung pesangan. Kurang Kerung. Kerung pasangan. pesangan. Coba. Pasangan. Pesangan. Kerung. Kerung pasangan. Kerung itu sungai. Kerung itu sungai. Nasib kau lah kalau kau Google Map kau dah diam. Harap Google Map aku. Google Map kau diam je. Mana Google Map aku? Dah Bang silap. Pion? Masih. Lambat. Masih. Lambat. Kalau iPhone macam ni, Hi Siri. Kalau ni, Hi Bang Pion. Tak bunyi. Tak bunyi. Tak bunyi juga. Ada bunyi ketawa tadi. Ini dia geng. Jam masih. Kita alhamdulillah guna jalur tikus selalu tiap hari, jadi insya-Allah tak jam. Ini dah jam 5.48. Jadi kejap lagi di Malaysia dah 6. Abang Syafiq cakap 6.48. 6.48. Abang Syafiq. Abang Syafiq cakap. Update time Update time. Okey. Bismillah. Banyak betul ini jamnya sampai Kota Beriman lagi Macam mana? Tadi sampai Kota Beriman kan? Tadi sampai Kota Beriman. Karena ini mungkin dah siang kan? Dah petang. Dah petang. Dah petang, dah sore. Oh, tak sampai. Tak sampai Kota Kok Beriman. tak sampai? Ni lori ni last. Oh, okey betul. Kereta ni masya-Allah. Fatir. Ini abang ni? Abang ni. Yes. Kita nak beli ni. RM5. Berapa? RM5. RM5,000. RM5. RM5,000. Gorengan tak nak?
Kan dah bilang RM8,000. Dia yang minta RM5,000. Besok bawa RM1,000,000. Biar kita Dah, faham. borak aja. Macam tu lah kalau Papa Zola. Aduh. Mana Puan Anas mana? Ni. Oh. Nak duduk Malaysia kan? Ni Kakak ejen. pernah pergi Malaysia ya? Ni ejen dekat Aceh. Ejen apa Ejen pula? nombor 1. Aku masih ada benda nak buat. Tak nak jadi ejen. Nanti dijual organ. Laku RM10 juta. Tak. Organ tak tahu. Apa lagi ni? Oh, baki. Baki bukan lebih. Tak ada. 15, 10. Macam ni lah suasana dekat Aceh kan. Ni. Tuan-tuan, puan-puan boleh tengok jalan dekat Aceh. Bang Pion, jom. Jom. Ini lagu nak Bang Pion. Lagu Bang Pion. Lagu Bang Pion. Bang Pion coba nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Silakan Bang Pion masuk ke tempat atas. Bang Pion masuk konser. Masuk tempat atas. Nak tengok orang macam ni. Nak kena jual ginjal tu. Aman kan? Okey. Jom. Makasih ya. Okey. Berangkat lagi je. Kita Uish. Segera. Papa Zola banyak belanja. Air macam-macam. Kuning, merah, biru. Tak ada biru. Nah, jadi kita dah gerak lagi. Ini perkiraan berapa lagi? 2 minit. 2 minit lagi Bang Syah. Okey, perkiraan 2 minit lagi. 300 meters, turn right. Turn right. 300 meters, turn right. Tak perlu, Fatir cuma dengar turn right. Turn right. 300 Turn right. meters. Oh, 300 meters. Maknanya 3 kilometer. 300 meter. Sekejap. Dah sampai ya? Depan ni sikit. Itu. Depan mobil putih tu. Kan? Belok kanan, turn right. Kan? Okey bos, thank you. Ini kita kena ambil terus. Kalau macam ni ambil terus. Siap. Lambat. Google Map aku lambat. Oh, Jaringan jaringan. Tergantung jaringan. Kami masih negara berkembang. Okey, let's go. Buang. Assalamualaikum. Jom, ke depan terus. Nanti. Tahu kan? Dah lupa lorong ni orang. Aduh, kita pun tak tahu. Ikut map je. Ikut map. Ikut map. Pulang lah sini. Tapi bukan kat tempat semua bor tu, kat tempat lain Semua bor tu, semua bor. Semua bor ikut Ikut mic. Okey lah, jom, let's go. Tak apa. Cancel tak jadi hari ni. Tak jadi hari ni. Besok. Besok. Nak prank pula. Okey, jom let's go. Depan lah, apa lagi tunggu ni Fatir. Nak buat video. Jalan. Dah marah. Saja. Merajuk. Tak merajuk. Saja merajuk dah telefon lagi siapa? Coba agak-agak siapa bang Yus? Ustaz tu dah. Iya ke? Bukan Imam lagi. Imam Dah ada ustaz. Bang dah sampai dah bang. Salah lagi. Salah. Ustaz tu lah. Kecil bukan ustaz. Kecil Ini kan? Ini dia dah sampai dah. Wih, dah ramai. Alhamdulillah dah sampai. Ramai betul. Belok aja. Masuk buntut je lah. Masuk buntut je lah. Masuk buntut kat dalam ni. Anak orang dah malas pula ke belakangnya. Allah Rabbi pun. Ini kerja dia ni. Mati dah orang kat belakang. Aduh. Pak. Okay. Dah ramai kat sini ya. Alhamdulillah. Rano, silahkan. Ketucuk tengok. Yang kena. Cok rumah aja, pay water. Langsung bagi ke betul lah. Baik tak perlu water macam. Buka pasal itu kan. Duduk rapi je siapa. Duduk undang. Duduk aja. Kita dah bagi. Alhamdulillah geng, hari ini dah sampai. Ini. Nampak ni semua. Kok kamu bisa tahu semua? Tahulah, kan? Malu pula budak ni. Ni kat sini semua tu ramai lagi. Tak sampai dah. Alhamdulillah hari ini kita dah sampai ke Dayah Nailul Matalim. Dusun Tungku Isyara Gampung Ule Madon, Kecamatan Muara 1, Kabupaten Aceh Utara. Nah, okey silahkan. InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim.
hari ini kita menyampaikan sumbangan daripada donator-donator Di Malaysia. di Malaysia untuk kampung yang Fatih sebutkan tersebut. So dengan bismillah kita sampaikan, semoga berkah untuk kampung ni dan juga masyarakat ya. Amin. Terima kasih untuk semuanya masyarakat Malaysia atas bantuannya pada saya Nailul Mursalib, Kampung Lemadan, Kecamatan Muar Batu, Kabupaten Aceh Utara, Nanggro Aceh Darussalam. Semoga bermanfaat untuk pondok pesantren. Amin. Okay. Amin. Okey. Sekali lagi. Dia nak pergi kat ni, semua bol. Fatih kacau. Bukan. Oh, orang belakang kan dah tengok tadi ramai. Ya. Jangan tak cuk. Dia nak main game tu kat okey situ. Dia nak buat game. Biar dia pusing-pusing. Biar dia pusing-pusing. Oh, Next- Kena belajar lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasultu wa bika amantu wa ala rizqika afqatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada kurma ini. Ini aswaja. Aswaja bukan? Ajwa. Oh, ajwa. Aswaja. Abju. Tak, abju. Abju bakar. Bodoh-bodohkannya. Maaf ya. Mantap ulang. Okey. Ya. Okey, alhamdulillah kita hari ini. Oh, Bapak. Kakak. Lewat aja, Pak. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah buka puasa. Ramai kat sini. Santunan anak yatim, Pak. Santunan anak yatim. Setelah solat ya. Jadi kan dari awal back line awal. Okey, ramai lagi nih. Alhamdulillah. Sumur bornya. Dekat Rosmawi lagi teruk. Rosmawi lagi teruk. Kali pun teruk. Apa tadi? Rosmawi. Ini rekam ya. Lihat semua ya. Rosmawi. Teruk airnya. Airnya teruk. Ini alhamdulillah, tapi the best bidang Nembang Aceh sikit lagi. best ya. Jernihnya nih. Tak. Ini daripada sumur bor situ. Terbaik. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan. Okey. Macam inilah suasana dekat Aceh Utara. Ini Aceh Utara. Okey. Ini suasana orang ni ambil air wuduk. Okey.